Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. 3 kawasan di negeri ini telah dipilih Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara sebagai tapak projek penanaman kenaf. Pengarah KKTN Negeri Muhammad Azam Abu Samad berkata, antara kawasan yang telah dikenal pasti termasuklah di Air Hitam, Bukit Lintang dan Lipat Kajang membabitkan jumlah kawasan seluas 34 hektar. Saya dipahamkan di Melaka, LKTN bukan sahaja melaksanakan projek ekonomi seperti pembukaan kawasan tanaman kenaf dan pusat kerapatangan berasaskan kenaf serta projek ternakan ikan hiasan, tetapi juga telah banyak melaksanakan projek tanaman integrasi secara berkelompok dan tanaman secara kekal. Projek ini merupakan projek permulaan yang dijalankan lembaga itu bagi meningkatkan taraf pengeluaran kenaf negara yang boleh dijadikan sebagai bahan kraftangan dan juga barangan berasaskan fiber. Berita selanjutnya, kewibawaan Melaka menarik pelancong luar negara untuk datang ke negeri ini ternyata menakjubkan apabila ianya mencatatkan jumlah pelancong paling tinggi di Malaysia. Pengerusi Jawatankuasa Negeri Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan, Datuk Wira Latif Tan Bicik berkata, kerajaan negeri ini berusaha untuk meningkatkan lagi promosi homestay di Melaka. Sementara itu, dalam majlis tersebut, sebanyak 7 perkampungan homestay di seluruh Melaka turut serta dalam majlis yang dianjurkan sendiri oleh Homestay Sri Tanjung dengan kerjasama bahagian promosi pelancongan Melaka, Kumpulan Melaka Berhad serta beberapa jabatan lain.